Minggu lepas aku pergi Penang lah guys. Setelah bertahun dah aku tak pergi Penang, aku pergi sini sebab ada kerja lah sikit dekat Stadium Batu Kawan ni Layan Cup Prix Final Round. Memang layan habis lah tengok rider-rider ni race. Sambil-sambil tu dapat jugalah cuci mata tengok markah Penang. Tapi untuk video kali ni bukan nak cerita sangatlah pasal Cup Prix ataupun markah Penang, tapi pasal absorber KSW yang terbukti best sepanjang perjalanan aku ni. Mes ni aku nak habak sikit dengan korang. Perjalanan dari KL ke Penang ambil masa dalam 5 jam lah lebih kurang. Bawa pun steady-steady je, rehat pun sekali je. Tapi yang bestnya, aku tak rasa penat tau time driving. Sebab absorber KSW ni memang cun-cun just nice je weh. Tak keras, tak lembut. Tapi yang penting dia responsif atas jalan raya. Jalan beralun pun sempoi je. Tahu-tahu sampai dah Penang. Senang cakap, memang syok driving jauh dengan absorber KSW ni. Kalau korang jenis kaki travel jauh-jauh, tak perlu dah lah nak fikir absorber jenama lain. Pakai je KSW ni, baru karan.